Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurkalisha binti Karzafan, wartawan TV PSS Spell. Pada masa kini, teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seharian, khususnya dalam bidang pendidikan. Penggunaan teknologi bukan sahaja membantu pelajar memperoleh maklumat dengan lebih mudah, malah turut meningkatkan kreativiti dan kemahiran komunikasi dalam kalangan generasi muda. Teknologi membantu pelajar melaksanakan tugasan dengan lebih sistematik dan efisien. Selain itu, penggunaan aplikasi digital juga dapat memudahkan proses pembelajaran serta menjadikan sesi pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Melalui penggunaan teknologi yang betul, pelajar bukan sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan, malah turut meningkatkan kemahiran komunikasi, kreativiti dan keyakinan diri dalam pelbagai bidang. TV PSS juga menjadi salah satu platform yang membantu pelajar mengembangkan bakat dan keyakinan diri dalam bidang media dan teknologi digital. Melalui aktiviti penghasilan video, pelajar dapat mempelajari teknik komunikasi, penggambaran serta penyetingan video menggunakan teknologi digital. Assalamualaikum, sekarang saya bersama dengan Tuan Pengetua SMK Pelindung. Pada pendapat Tuan Pengetua, sejauh manakah teknologi mampu memperkasa generasi masa hadapan? Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat saya, teknologi sangat mempengaruhi kita semua lah, khususnya generasi masa hadapan. Dan pada saya, teknologi sangat memainkan peranan, terutama dalam menjimatkan masa, memudahkan kerja-kerja yang berat, yang susah. Jadi teknologi lah main peranan untuk generasi masa akan datang. Jadi pada saya, generasi yang akan datang ini memang tidak boleh lari lah daripada perkembangan teknologi semasa. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya bersama dengan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Pelindung. Pada pendapat cikgu, mengapa pelajar perlu menggunakan teknologi secara bijak? Okey, pada pendapat cikgu lah kan, pelajar perlu menggunakan teknologi secara bijak sebab dia boleh menambahkan lebih banyak ilmu dan boleh mengenali kawan-kawan yang membawa ke arah kebaikan. Okey, terima kasih cikgu. Sekarang saya bersama dengan seorang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Pelindung. Boleh memperkenalkan diri dulu? Nama saya Kasih Kalisha daripada kelas 5 Al-Farabi. Okey, apakah kepentingan teknologi dalam pembelajaran? Kepentingan teknologi dalam pembelajaran ialah teknologi membantu pelajar mendapatkan maklumat dengan lebih cepat dan memudahkan proses pembelajaran harian. Okey, terima kasih. Sama. Pada pendapat awak, bagaimana teknologi membantu meningkatkan kreativiti pelajar? Pada pendapat saya, teknologi dapat membantu meningkatkan kreativiti belajar dengan membuat slide pembentangan dan membuat video kreatif tentang pelajaran. Sebagai contoh, saya sendiri menggunakan aplikasi Canva dan PowerPoint untuk menyiapkan video tentang pembelajaran. Okay, terima kasih. Kesimpulannya, ilmu pengetahuan dan teknologi saling berkait dalam melahirkan generasi yang lebih kreatif, berdaya saing dan berjaya. Oleh itu, marilah kita menggunakan teknologi dengan lebih bijak demi masa depan yang lebih cemerlang. Saya, Nurkalisha binti Karzafan dari TV PSS Spell. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Sekian, terima kasih.